Okay, go. Go. Buat bentuk J. Bentuk J. Hai, hari ini saya nak share pengalaman bermain snowboarding di Hoshino Resort Tomamu, Hokkaido. Hokkaido ni terkenal dengan powder snow ataupun salji yang berbentuk debu. Di dunia ada 3 saja tempat yang ada powder snow ni. Jadi saya pun tak melepaskan peluang untuk bermain dengan salji sebelum pelajaran snowboarding kami bermula. Jangan lupa buat snow angel kalau datang ke tempat-tempat yang ada salji ni tau. Seronok. Bila dah baring tu rasa macam tak nak bangun. Apa nama dia? Angel? Snow angel. Sedap tak? Best awak. Bukan lah. Baring je nak? Baring. Dah puas bermain salji, kami pun memulakan pelajaran kami cara-cara untuk bermain snowboarding. Semua kami adalah pertama kali nak belajar main snowboarding ni. Jadi kami diajar daripada basic iaitu cara memakai snowboard hinggalah cara-cara untuk meluncur di atas papan snowboard ini. Saya pakai baju maroon tu, encik suami yang pakai baju warna olive green. Tadi yang pertama kita cara turun di kawasan yang agak landai dan ini adalah cara untuk kita berhenti iaitu membuat J. If you want an extra challenge, jump. And up. I think you won that time. Dah lulus cara-cara basic, kami pun dibenarkan untuk meluncur daripada atas lereng yang agak curam. Itulah saya sedang cuba untuk turun dengan menggunakan dua-dua kaki melekat pada snowboard. Bukan senang nampak je macam mudah, tapi nak balancekan dua-dua kaki atas snowboard tu dalam keadaan semi squat bukan mudah. Instruktur terpaksa membantu saya mengawal supaya saya tidak meluncur ke bawah lereng bukit dengan terlalu laju. Just took out my snowboard. Don't worry, it's not taking long. Haha, begitulah. Berjaya juga saya turun walaupun terlanggar snowboard orang lain bila sampai bawah kan. Sekarang giliran suami saya pula. Nampak tu mula-mula macam nervous je dia kan. Tapi jangan sangka beliau berjaya mengawal snowboard dengan baik sampai ke bawah. Three. We love snowboarding. Thank you, Newskin. Selepas 2 jam pelajaran menaiki snowboard dengan instruktur, kami pun bebas menjalani aktiviti masing-masing. Thank you. Satu jam seterusnya, kami pun mengambil peluang untuk bermain snowboard sepuas-puasnya. Encik suami pun asah skill beliau sampai agak mahir lah juga beliau main snowboard ni. Alamak. Itu juga. Alamak.
kira terror lah Encik Suami main snowboard tu walaupun untuk pertama kali kan. Saya daripada atas sampai ke bawah 3 kali jatuh. Tapi tak apa. Yang penting jatuh, kita bangun balik dan kita main lagi. Okay, go. Go. Buat J, bentuk. Buat bentuk J. Bentuk J. We had so much fun today. Alhamdulillah. Begitulah pengalaman kami bermain snowboarding di Hoshino Resort Tomamu. Nantikan video seterusnya pengalaman kami menaiki gondola untuk melihat pemandangan yang sangat indah di resort ini.